Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari ini saya Umi Fauziah Ramli dan juga co-host saya Dini Rashid. Sebelum ni Umi tak nak kenalkan saya tau. Okey, ini Dini Rashid. Dia adalah salah co-host program ini. Yes. Dan dia memberi perspektif orang muda. Orang muda, saya bawa vibe orang muda lah. Okey. Walaupun saya tak muda. Umi definitely lah memberi perspektif warga emas. Okey. Dan pada hari ini kita akan bersembang-sembang dengan tetamu Umi, Dr. Zainun Ishak. Seorang yang sangat-sangat istimewa pada pandangan Umi sebagai seorang warga emas kerana lewat 70-an usianya tetapi masih gagah lagi. Bukan saja dari segi menimba ilmu tetapi juga menjadi ikon kepada warga emas di Malaysia. Sebaya dengan Umi lah, betul lah. Little bit older. Nak tahu tak tentang mesti lah Dr. Zainun? Saya nak tahu sebab Umi cerita macam-macam tadi. Jadi saya nak tahu juga siapa sebenarnya Dr. Zainun ni. Umi boleh share kepada saya. Okey. Sebelum itu tema kita hari ini ialah gaya hidup sihat. Alamak. Healthy lifestyle. Alamak. Fokusnya ialah warga emas. Tetapi kita juga akan, sebab awak ada, kita juga akan berbincang perspektif orang muda, generasi muda. Okey, dalam konteks menjalani hidup yang sihat. Baik Mi, apa topik kita ini? Okey, topik kita hari ini Dini ialah gaya hidup sihat, healthy lifestyle. Perspektifnya perspektif warga emas. Okey. Dan pasti Dini nak bagi juga perspektif generasi muda kan? Boleh lah. Tapi saya tak boleh bagilah. Saya nak dengar daripada Dr. Zainun. Tidaklah maknanya soalan-soalan Dini tu mewakili warga emas. Betul. Warga muda. Warga muda, whatever. Okay. Alpha ke, millennial ke, yes. Z ke, up to you. Y ke, it's up to you. Okay. Sure. Now, kenapa kita buat hari ni kita punya perspektif tu khususnya untuk warga emas? Tahu tidak tuan-tuan dan perempuan yang sudi mendengar podcast ini, bahawasanya pada tahun 2030 nanti 15% daripada rakyat Malaysia terdiri daripada warga emas. Ni tahu tak? Tak tahu. Itulah dia. Kena ambil tahu. Statistik sebab baru ni. Awak semua ni yang muda-muda ni kena tahu sebab awak lah yang jadi besok untuk jaga warga emas ni. Mak dan ayah awak dan sebagainya ya. Kerana sekarang ni ramai sangat banyak sangat masalah yang dihadapi oleh warga emas. Khususnya kesunyian. Kesunyian tu maknanya tak ada siapa nak bercakap dengan dia. Dia dah tak larat nak keluar. Okey. Kemudian itu yang diorang kadang-kadang dia sibuk sangat dengan WhatsApp group dia dan sebagainya. Okey. Cucu anak asal? Cucu dengan anak. I'm sure lah ni siapa yang mendengar ni mesti bila makan dengan mak dengan ayah asyik main telefon. Kan? Ni semua ni. Ni semua ni. Asyik main telefon. Dia jenis atas sikit. Okey, saya tak main telefon. Lepas tu kan jadi mak dengan ayah tu semua orang. Kadang-kadang mak dengan ayah pun main telefon juga. Atuk dan nenek pun main telefon. Because dia fed up kan. Dia bercakap orang tak nak respon. So dia sendiri pun. Jadi apa yang Umi nak fokuskan hari ni ialah dari segi bagaimana seorang warga emas itu boleh menjaga kesihatannya dari segi fizikal dan mental, emotional dan spiritual. Okey, dan macam Umi kata tadi, di Malaysia kita sangat beruntung kerana tiap-tiap parlimen konstituensi kawasan parlimen ada pusat aktiviti warga emas. PAWE di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di situlah tempat warga emas boleh mengadakan berbagai-bagai aktiviti. Okey. Jadi pada hari ini dia nak tahu tak siapa tetamu kita hari ini? Nak tahu lebih dekat lagi lah siapa. Okey. Nama dia Dr. Zainun ya. Dr. Zainun Ishak. Baik. Selamat datang Dr. Zainun. Terima kasih. Apa Selamat datang Doktor. Alhamdulillah. Ni Dini Rashid. Assalamualaikum. Salam. Okey, tak sangka ya. Doktor ni nampak macam muda sentiasa kan? Tapi tak apalah Non. Dr. Zainun, kita berdua ni warga emas Okey. Nak tahu sikit tak latar belakang doktor ya? Okey, doktor ni kan dia punya bachelor. Basic tadi tu kan. Bachelor degree dia pun dalam bidang pendidikan jasmani. Kan doktor?
Masters dia pun dalam bidang yang sama. Oh. Doktor buat PhD. Okay. Masa peringkat habis saja buat PhD tu, doktor berusia 69 tahun. 69 Bayangkan, tahun. buat PhD tau. Jadi doktor ni kan, apa yang membuatkan doktor minat sangat dalam bidang pendidikan jasmani? Soalan pertama saya. Soalan pertama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pun tak sangka yang saya sampai ke tahap dapat PhD ni. Sebab saya bermula dengan cikgu sekolah rendah. Dan pada masa tu sebab tengah muda lagi, so saya memang disuruh oleh guru besar saya jadi coach, jurulatih untuk pasukan bola jaring sekolah. So dari situ Jabatan Pendidikan Negeri tengok saya ada bakat, so naik pangkat pergi jadi coach untuk peringkat daerah dulu. Last sekali sampai ke peringkat kebangsaan. Dan dari situ saya timbul minat lagi sebab saya memang seronok bila jadi coach kan, tengok saya punya budak-budak tu memang dapat medal dan sebagainya. Dan saya pula telah diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri pergi kursus spesialis dalam pendidikan jasmani di Maktab Perguruan Ilmu Khas di Kuala Lumpur. So dari situ saya pergi kursus 1 tahun. Okey, dan dari situ saya timbul minat saya seronok juga jadi cikgu pendidikan jasmani ni kan. So saya pindah pergi balik ke sekolah. Kali ni naik pangkat dari sekolah rendah naik pergi ke sekolah menengah sebab semasa di maktab tu saya dilatih untuk nak jadi cikgu sekolah menengah, cikgu pendidikan jasmani. And then from there saya timbul minat dan pengetua sekolah tu hantar pula saya pergi kursus lagi bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL di UM. So pertama kali step dekat UM. Bila balik ke sekolah saya mengajar, maknanya 2 option sekarang ni, pendidikan jasmani dan TESOL bahasa Inggeris. So kira memang elok lah. Dari situ pindah pula datang ke Kuala Lumpur, dapat mengajar di Maktab Perguruan Ilmu Khas tempat saya belajar dulu. Dan tapi Jabatan Pendidikan Jasmani lah. So dari situ saya berkenalan lah dengan kawan-kawan semua. Rezeki saya, kawan-kawan saya nak pergi sambung belajar di US. Okay, so saya join lah. Pergi buat yang masters tu. Basic degree dulu. Tapi dekat sana tu dia mengambil kira segala kursus yang saya buat dekat Malaysia ni. So macam dia potong credit hours. So dalam masa 1.5 tahun saya dah dapat bachelor. Kemudian saya tambung terus buat master. Kemudian balik ke Malaysia, mengajar balik ke tempat yang sama. Dan pada masa itu rezeki saya lagi, saya minta dekat jadi pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Alhamdulillah dapat mengajar dekat situ. So bidang pendidikan jasmani. Dan pada masa itu juga saya di Fakulti Pendidikan tu ada pendidikan awal kanak-kanak. So kira saya pioneer dalam pendidikan awal kanak di sana. So dari situlah bermulanya. Tahun bila tu time? Ya. Waktu tu tahun bila? 1991 saya. Sebelum awak lahir. 1 tahun sebelum saya lahir. Belum lahir. Belum lahir lagi. Masa tu, okey. You tengok Dini Rashid. Ya, dan orang muda yang mendengar lah. Okey, ni. Bayangkan satu-satu dia tidak pernah jemu untuk menambah ilmu. Jangan setakat ini kita di rakyat Malaysia ni Dini. Nak ambil SPM pun tak nak. Ramai sekarang tak nak ambil SPM. Apa pendapat awak? Sebagai orang muda Bagi saya benda ni memberi inspirasi jugalah kepada saya sebab yalah tak kira umur berapa pun. Ini membakar semangat saya jugalah. Sebab saya pun dalam proses pembelajaran. Ada juga rasa macam bila kata umur 69 habis PhD kan. Maksudnya walaupun usia 69 masih lagi nak buat PhD. Jadi bagi semangat jugalah kat saya. Jadi kepada adik-adik di luar sana kan. Yalah kadang-kadang macam dia orang rasa macam dia orang ada banyak
options, maybe, I don't know. And then dia rasa macam malas lah kan. Tapi sebenarnya benda yang paling basic bagi saya lah, ini tak tahulah orang lain kan, bagi saya benda paling penting pembelajaran lah. Betul lah Dr. Zainul. Membentuk diri kita sendiri kan. So yalah, dia boleh macam ni, dia boleh ambil apa bidang sekalipun. Kalau nak ambil, nak jadi, tak tahulah nak jadi bintang ke, penyanyi ke apa ke, mesti ada ilmu kan doktor. Betul. Doesn't matter what field you are in. Betul. Ya. Macam doktor pendidikan jasmani. So dia tahu serba-serbi tentang physical education. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa soalan lagi awak? Mewakili orang muda? Tak ada. Okey. Soalan saya yang kedua. Okey. Pada pandangan doktor lah ya, secara umumnya, adakah rakyat Malaysia ni kan, khususnya warga emas, amnya rakyat Malaysia, memberi perhatian tentang gaya hidup sihat? Pandangan saya, kalau dulu okay, macam saya ada kawan-kawan saya masa saya kerja dulu, selepas pencen pun kami selalu buat aerobik dan sebagainya. Tapi sejak PKP, COVID tu kan, semua orang dah jadi macam tak ada indoor. Dan saya rasa parent pun, ibu bapa juga pun rela anak dia tu main handphone dekat rumah rather than nak keluar pergi ke taman. Sebab apa? Takut kena colik, takut macam-macam lah apa tu. So dia kata okey tak apa, bagi duduk rumah aja. So dengan itu mereka pun baik orang tua, baik kanak-kanak, semua dengan handphone sekarang. So kira itulah gaya hidup sekarang. Tapi saya cubalah dengan sedaya upaya nak galakkan lagi, nak bagi insentif lah supaya dengan senaman tu kira does wonders. Bila kita bergerak, sebab saya punya bidang adalah pendidikan pergerakan, movement in education. Bila pasang muzik kita bergerak. So bila kita bergerak, apa yang berlaku pada tubuh badan kita? Apa berlaku pada tulang kita? Sini angkat tangan tu, tulang, otot. Okey, apa yang berlaku pada sini? Kalau kita jalan pantas katakan, okey, apa yang berlaku pada sistem tubuh badan kita? Kita punya jantung, kita punya hati dan sebagainya. So itu dia sebab saya nak minat sangat untuk nak galakkan supaya especially warga emas ni bersenam. Bersenam tu bukan maksud kena pergi berlari macam tu kan. Bersenam maknanya just macam selepas solat kita boleh buat exercise. Okey, kita tarik tangan ke macam ni ke, okey. Kemudian kita boleh angkat kaki, kita duduk bersila untuk kecuali saya lah doktor, saya dah ada total knee replacement, tak boleh duduk bawah dah. Itulah tanya, kalau orang yang warga emas lah, minta maaf lah kan, tapi kalau warga emas ni kan kebanyakan yang sakit lutut, macam mak saya sendiri sakit lutut. Macam mana nak atas kerusi bukan kat bawah. Atas kerusi. Saya sekarang ni sedang nak introduce satu exercise yang paling simple untuk warga emas, duduk atas kerusi, bergerak macam ni. Okey. Macam ni. Okey doktor. Nanti dulu sekarang kita tunjuk ada demo. Okey. Kita demo sikit sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali ni orang-orang muda yang menengok program ini, panggil mak, panggil ayah, tengok sekali podcast ni. Sebab Dr. Zainul sekarang dia akan buat satu demo. Apa makna aerobik itu? Demo lagi tu 10. Apa tu? Okey. Tadi kan doktor ada sebut tentang gaya hidup sihat, right? Kalau dulu-dulu kita ada macam-macam aktiviti. Saya ingat lagi tau, masa saya kerja di Kementerian Penerangan masa tu, now Kementerian Komunikasi dipanggil ya, Kementerian Penerangan. Kita ada satu program namanya Mutiara Ahad. Mutiara Ahad tu kita bersenam. Dan setiap kementerian ada dia punya tim dia. Okey, kecergasan dan kesihatan nama program dia. Dan tiap-tiap hari Ahad di Dataran Merdeka kita ada senam aerobik. Masa tu kita fokus kepada bukan saja high performance sports tetapi rekreasi. Kenapa generasi tu banyak buat benda tu? Generasi kami tu memang syukur alhamdulillah kuat dan tak stres. Generasi sekarang stres. Apa yang membuat generasi Umi dan doktor yang fikir macam kita perlu buat benda ni, Okey,
masa tu kan, ingat tak? Boleh cerita sikit tak masa kami pergi ke Mulu Cave? Wow, hebat. Wow, hebatnya sampai sekarang bila Umi dengan Dr. Zainul pergi. Sarawak Umi, right? Yes, dekat Mulu ya. Kita naik apa tu, the small plane. 10 orang aja dalam plane tu. Dan kami duduk, kami bercamping. Kemudian masa dekat Tasik Banding, ingat tak kita pergi berkemah? Cuba cerita sikit doktor yang masa Tasik Banding. Tasik Banding tu pun ada ikan kecil-kecil yang suka gigit bontot tu. Penuh dalam Tasik Banding tu. Kan? Kita punya lah takut. Apa orang panggil tu? The little fish. Yang tak ada kat Malaysia. Ada. Ada. Tapi saya ingat dekat Tasik Banding tu kawan saya menjerit sebab pacak. Menjerit sebab kuat hati. Umi pun Dini pernah kena pacak tu. So generation sekarang mesti tak tahu langsung. Memang so sad doktor. Itulah saya rasakan generasi sekarang ni perlu pergi Tasik Banding dan sebagainya. Masa doktor dan Umi buat ni masa tu umur berapa? Adakah digelar? Masa tu dah warga emas ke belum lagi? Dah warga emas dah pencen dah. Kita orang dah pencen dah. Dah pencen pun buat lagi benda ni, aktiviti. Below 60. Kita naik mountain ni kan. Tapi kami ada personal trainer. Personal trainer kita. Kami semua orang tua-tua perempuan. Yang personal trainer tu lelaki muda macam awak lah. Dia tunggu kat bawah. Orang tua naik. Dia orang kata, Sani tunggu bawah. Kalau anti-anti ni jatuh, kau sambut. Abang Sani lah. Abang Sani lah. That was fantastic. Budak sekarang Umi, dia kalau nak pergi tempat-tempat macam tu, anti, saya panggil anti lah, boleh okay. Dia orang akan fikir, ada wifi tak tempat tu? Okey tak tempat tu? Panas tak, sejuk? So mungkin itu lah kot. Zaman-zaman dulu tak kisah orang-orang generasi Umi semua tak kisah. Umi buat apa Umi? Macam busy je. Tak ada. Umi nak tanya satu lagi. Ini doktor. Doktor, tadi kan doktor cerita pasal physical. Right? Physical. Pasal your concentration is on physical activities. Pendidikan jasmani. Bagaimana dengan emosi? Okey, memang bidang saya pendidikan jasmani dan kesihatan. So kesihatan tu merangkumi kesihatan holistik. So termasuklah kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial, yang jeris tu lah ya. Okey, dan environment. Sekarang kita concentrate on environment jugalah. So seseorang tu apabila, of course number one is exercise lah. So bila kita bersenam, apa berlaku pada tubuh badan kita? So secara tak langsung emosi kita akan menjadi stabil. Kita akan bergaul dengan kawan-kawan kita yang bergerak sama-sama tu. Okey. Kemudian kita punya environment pun sebab kita buat exercise, biasa kita tengok kejauhan tu. So dengan secara tak langsung kita pun menjadi sihat lah. Jadi tenang. Kita boleh lawan kita punya stres. Okey. Saya sangat bersetuju. Umi sangat bersetuju Dini dengan apa yang dikatakan oleh doktor ya. Umpamanya hari ini, pagi tadi, Umi dapat satu mesej daripada kawan Umi yang seorang warga emas yang sedang kesedihan. Dia kata weather tu pun, cuaca hari ni yang sangat gloomy ni affect dia dan dia rasa sangat sedih. Kalau weather pun? Ya. Umi selalu grumpy macam mana? Umi grumpy tu sebab awak selalu buat Umi grumpy. Okay? Tanya soalan yang bukan-bukan. Okey. Jadi seorang warga emas, Dr. Zainul, pada pendapat saya jugalah, okey, dia kena lawan tu sebab kita kena terima hakikat. Kalau anak kita, cucu kita tak nak bersembang dengan kita, tak apa, kita cari orang lain untuk bersembang dengan kita. Tapi hati-hati ya warga emas, terutama sekali yang wanita, jangan layan panggilan-panggilan telefon daripada orang yang tak kenal. Sebab apa? Banyak sangat orang di sana, dia targetnya warga emas wanita yang kesunyian. Dia tahu warga emas kesunyian ini scammer ramai. Saya pun pernah kena Dr. Zainul, tapi saya punya syukur alhamdulillah bukan love scam. Saya punya Macau scam. Macau scam ni dia menipu kita. Dia takutkan kita.
Saya pernah, tapi saya tak pernah. Ini cara saya, Dr. Zainul, untuk mengatasi masalah emosi yang saya lalui semasa saya kena scam. Macam mana? Saya tak nak dikenali sebagai scam victim. Saya menggelar diri saya scam survivor. Wow. Nanti kita Umi share nanti ni satu episod. Ya, sebab kalau scam survivor, kita bangun dan kita cari di mana scammer itu berada. Scammer ini adalah lebih teruk daripada syaitan dan iblis. Sebab syaitan dan iblis kita tahu Allah dah tunjukkan gini dalam Al-Quran. Yang ini kan dia berpura-pura, Dr. Zainul. Tadi kan kembali kepada emosi tadi, bagaimana kita kena lawan. Macam kawan saya tadi, saya kata dengan dia, bangun dengar muzik yang happy-happy. Janganlah kalau dah macam ini sekarang dengan masalah anxiety, depression, orang nak bunuh diri, nak terjun sana, nak terjun sini, Dr. Zainul, cost of living dan sebagainya tinggi kan. Main lagu balik-balik, main lagu putus cinta, main lagu sedih, mainlah lagu-lagu yang rancak-rancak. Dia tengah putus cinta, takkan nak dengar lagu happy-happy. Tak boleh, kena lawan perasaan itu, Dini. Apa pendapat Dini sebagai orang muda? Pendapat saya tentang kita dengar Dr. Zainul. Alamak, tentang apa? Tentang tadi itulah, kalau macam mana nak lawan perasaan tu. Perasaan yang sedih, sunyi, sepi tu. Untuk dari perspektif orang muda ni kan, yang boleh trigger benda ni bila orang muda ni usually kita akan tengok social media, and maybe kita bila kita tengok tu kita trigger, macam kita tengok orang tu punya kehidupan lagi better, kita rasa macam tu. So maybe because of social media jugalah yang menjatuhkan emosi seorang yang budak-budak, orang kata generasi muda ni kan. Dan seperti mana yang Umi cerita tadi, aktiviti tu kurang lah daripada perspektif orang-orang muda ni kan. Aktiviti kita orang, generation saya okey lagi ni, Alhamdulillah. Tapi generation yang lagi muda ni depan PC and Mobile Legends macam tadi cakap kan. So saya tak tahu lah Umi, mungkin susah lah kot kan. Sebab tu yang ada kes, kita dengar kes-kes depression ke apa. Zaman dahulu Umi, bunuh diri pun banyak sekarang. macam Umi zaman dahulu tu depression tu macam mana Umi? Kita tak ada ya, Dr. Zainul. So kan kita tanya Dr. Zainul ya, ini nak macam nak sum up lah ya. Dr. Zainul, apakah kaitan di antara ataupun boleh tidak active lifestyle menangani stres dan anxiety? Definitely boleh. How? Okey, sebenarnya kan setengah orang ni, okey, kalau dia aktif kan, dia tak ada masa lagi untuk nak fikir stres ni. Dia aktif, okey sekarang ni aku nak pergi exercise, aku nak pergi apa tu ke nak beautify myself ke. Okey, dia pergi buat facial ke apa-apa. After that dia pun rasa hilang stres. Ataupun dia nak pergi join aerobic class ke. Bagi saya, sebab saya orang fizikal, of course saya more on apa tu buat exercise lah, sebab saya rasakan exercise dia does wonders. Dia boleh lawan segala-galanya. Okey, dan keluar peluh. Bila kita keluar peluh, definitely kita rasa sihat lah kan. Okey, dan bila nak keluar peluh ni doesn't mean that you kena pergi brisk walk atau buat exercise gym ke apa ke. You pergi ke gym ke, ataupun you boleh pergi just brisk walk aja. Senang aja. Pakai seluar, pakai baju, pakai kasut, tak perlu kasut yang jenama tu. Okey, pergi kemudian you rasa hilang stres. Jalan-jalan biasa pun boleh. Kawan, brisk walking. Masa brisk walk tu, okey, masa brisk walk tu jumpa pula kawan, dah ada interaksi. Ada interaksi. Kemudian mungkin minum-minum ke sama-sama. Kopi-kopi ke kopi. Tengok itu Social cara orang drink. dulu healing. Tak payah buang-buang duit. Kena suruh mak saya buat lah. Mak saya simple. Dr. Zainul, sekarang orang muda dia panggil healing. Healing tu kan macam katalah dia putus cinta macam Dini lah. Lepas tu dia nak pergi luar negeri lah, enjoy lah, tak payah. Kalau saya dengar ni daripada perkongsian ni, the main purpose ialah bukanlah macam, of course nak sihat, tetapi bukanlah nak badan slim ke apa, macam setengah orang nak kurus ke apa. Yang paling penting untuk bersosial, untuk hilangkan rasa-rasa yang macam Umi cakap, sebab kesunyian, sebab warga emas ni akan ada rasa kesunyian. So inilah aktiviti masa yang elok. Okey, faham. Terima kasih banyak-banyak Dr. Zainul. Memang kejap. Satu soalan nak tanya saya. Boleh tak doktor cerita kat saya
a typical day Dr. Zainul macam ni? Apa hari? Macam bila exercise, bila ambil breakfast ke apa? Okey. Bagi saya, sebab saya mengajar, saya beritahu pada student saya, breakfast tu adalah the most important meal. Sebab apa kita makan lebih sikit tak apa, sebab kita nak hidup satu hari. So macam kita kata eat like a king for breakfast. Kemudian masa break tu, masa pukul 11 kita masih kenyang lagi, kita minum air kosong je lah. Okey, lepas tu masa lunch kurang sikit, eat like a queen dia kata kan. Okey, lepas tu masa tea break tu bolehlah minum air kosong saja. Okey, mungkinlah apa tu manis sikit je bolehlah. Kemudian dinner, masa dinner tu eat like a princess, kurangkan lagi sebab kita untuk nak rehat saja dinner and no supper. Kalau supper tu minum air je lah. Sebab apa kita nak rehat. You can imagine kita perut kenyang, okey, kemudian kita nak rehat, so perut tu masih lagi bergerak. Okey, itu dia. Itu untuk Min kalau aktiviti nanti? Aktiviti saya. So saya memang cuba saya upaya 3 kali seminggu saya pergi brisk walk 30 minit aja keliling rumah saya tu. Okey, pakaian saya biasalah, tak ada yang jenama lah. Okey, lepas tu saya memang mengajar chair aerobic sekali seminggu di Shah Alam. Itu dia hari Rabu. Chair aerobic ni khas memang untuk warga emas sahaja. Warga emas. Orang muda yang sakit lutut. Disebabkan warga emas je sebab mereka tak boleh berdiri lama. Okay, saya mengajarlah macam stretching exercise, kemudian untuk lutut, untuk ini, untuk semua ni. Okey, itu sekali seminggu. Dan hari lain, Isnin dan Khamis saya puasa. Alhamdulillah lah. Puasa tu kira untuk nak puasa juga untuk kesihatan jugalah. Saya nak tanya satu soalan. Okey, ni saya nak tanya satu soalan kepada doktor. Kenapa doktor pilih fizikal, macam ni kan, bersukan ataupun fizikal ataupun buat aktiviti, sedangkan kalau warga emas lain dia pilih untuk duduk di masjid. Dia mungkin duduk di masjid saja ataupun shopping. Shopping ke ataupun time ni untuk saya dah tua, saya tak perlu nak jaga sangat kot, saya nak relax, saya nak makan pun tak jaga. Kenapa doktor sendiri rasa macam saya nak pursue this kind of macam this feel lah, macam buat benda-benda aktiviti yang sihat, kena ada disiplin, nak pergi berjalan-jalan. Kenapa doktor pilih? Sebab bidang saya dengan saya memang belajar daripada bachelor sampai ke master, sampai ke PhD saya, semua bidang yang sama. So saya rasa saya nak berkhidmatlah pada warga emas kan, supaya mereka hidup sihat sejahtera sepanjang hayat. Okey, so maknanya kena active lifestyle lah. So that's why saya memang pergi rela bawa kereta pergi ke Shah Alam sekali seminggu untuk mengajar chair aerobic. Sebab memang bidang saya, rezeki jugalah. Saya rasa. Patutlah, saya pun dengar ada satu makcik tu dia dah ambil personal trainer sekarang. Betul Umi? Okeylah. Kenapa trigger, apa yang trigger Umi untuk dengan usia sekarang baru nak ambil personal trainer? Bukan dari usia sekarang. 20 tahun dulu pun Umi ada personal trainer. Dan tapi Umi berhenti lama. Apa yang buat Umi berhenti? Kenapa masuk balik? Berhenti sebab sibuk menguruskan awak. Jadi kenapa Umi nak masuk balik Umi? Kenapa? Okey, sebab apa Umi tengok Astaghfirullahalazim, gemuknya aku. Lepas tu baju pun semua non asyik, pakai baju besar macam ni kan. Bukanlah nak tunjukkan shape tak baik. Umi trend budak sekarang baggy, tak ada masalah. Tak kisahlah. Tapi yang pentingnya InsyaAllah lah, selagi awak tak habis awak punya education, Umi kena stay sihat. Urus orang-orang muda bukannya senang. Sangat-sangat stressful. Ya ke? Jadi sebab tu Umi, sebab itulah Umi panggil Umi punya personal trainer yang lama tu. Hari Isnin hari tu Umi ada sesi pertama. Dan dia sangat terkejut, Dr. Zainul. Dia kata, wow, you are still okay. Masa-masa semua still okay. Pasal dulu Umi ambil dumbbell tau. Macam ni kan. Buat apa? Rebus makan? Rebus, lepas tu minum airnya. Dumbbell? Dumbbell tu. Umi boleh angkat dumbbell? Of course, what do you think? Kan non? Dr. Zainul dengan Umi memanglah banyak terlibat dalam kerja-kerja amal yang membuatkan orang-orang, warga emas ni happy. Salah satu perkara to conclude Dr. Zainul, sebenarnya
yang tadi tu physical tu sangat penting, satu lagi emotional dan spiritual. Ya, dan emotional tu juga kita patut beri perhatian. Kepada anda yang masih mempunyai mak dan ayah, pastikan anda berkomunikasi dengan mak dan ayah. Kalau korang ni duduk di KL, mak korang, ayah korang duduk di Pulau Pinang, telefon selalu. Saya bawa kau Telefon selalu. Dan panggil mak, kata, "Mak, saya sayang mak. Saya rindu mak." Apa salahnya? Oh, sunyi tu hilang lah. Kalau orang muda-muda ni kan Dr. Zainul bukan macam kita kan. Kalau WeChat tu baru kenal perempuan tu 3 hari dah I love you. Leceh. Banyak kita rasa kat sini. Banyak yang terasa. Memang banyak. Saya sendiri tu. Nak bagi rasa penonton-penonton di kalangan generasi muda. Okey, saya harap hari ini program ini dapat memberi inspirasi kepada warga emas. Terima kasih. Dan juga generasi lain, sebab kita punya topiknya warga emas dan hidup sihat. Hidup sihat. Ya. Okey, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa depan dengan topik-topik yang mungkin lebih hangat lagi. Dan saya bagi pihak Yayasan Nur Inspirasi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Zainul. Keep up that active lifestyle. Bagi semangat kepada generasi muda juga ni, sebab walaupun usia macam Umi, macam doktor sendiri masih lagi ingin menjaga kesihatan kan. Kita budak-budak sekarang fokus dengan fast food. Lepas tu lepas ni lepas tu sedih, lepas tu takkan penat ke? Orang-orang yang berusia pun tak penat tak? Saya selalu cakap saya penat. Saya pun kena ni lah Umi. Kejap lagi saya nak sign saya sekali lagi. Personal trainer tu. Personal trainer tu boleh I share her number with you. Okey. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okay Umi, doktor. Tadi doktor ada share yang doktor nak nak share something lah. Apa benda? Kenapa kita duduk ni semua? Kenapa Umi? Ini sebenarnya saya nak memperkenalkan pada mereka yang sakit lutut. Dia katakan kalau buat exercise ni kena berdiri lama. Jadi dia kata okey, saya cadangkan kita duduk atas kursi. Tapi dia punya function tu sama. Oh. Ini untuk memang khas untuk orang warga emas lah. Ya. Tapi kalau orang yang warga tak emas kan, orang muda pun boleh buat juga. Yang mungkin ada masalah tak boleh berdiri ke apa, boleh buat juga kan? Boleh. Yang kursi roda ke apa. Okey. Jadi apa nama senaman ni? Senaman ni biasanya kita mula dengan warm up dulu. Kita buat warm up dulu. Saya akan tunjuk. Okay, boleh ikutlah sama. Okey. Kita biasanya warm up kita untuk memanaskan badan kita mula daripada kepala. So kita tunduk. Kita dongak pelan-pelan. Umi kena buat? Umi? Boleh buat. Okay. Tak ada. Doktor. Minta maaf. Tadi bini tanya, ni exercise ni apa namanya? Nama dia. Chair apa benda? Nama chair aerobic. Ataupun chair exercise. Dia chair aerobic tapi atas kursi lah. Okey, faham. Okey. Chair aerobic. So kita biasanya apa-apa kita akan mulakan dengan memanaskan badan lah. Memanaskan badan boleh juga sambil duduk. Tak perlu berdiri. Okey, kita contohnya kita mula daripada kepala. Okay, kita tunduk. Kemudian kita dongak perlahan untuk kepala kita, untuk leher kita. Kita boleh pusing ke kiri, ke kanan. Okey, perlahan. Kita boleh pusing ke kiri perlahan. Okey, kita boleh juga buat bulatan. Perlahan, mata buka ya. Okey, kemudian tukar arah. Okey. So dari leher ni kita pergi ke bahu kita. So bahu kita boleh angkat. Boleh ke depan, ke belakang. Boleh buat bulatan ke depan. Lama tak buat macam ni doktor. Uish, sedap. Jaga Umi terkeluar bahu Umi. Kemudian katalah kita buat 10 kali. Okey, kemudian kita habis kita buat ke belakang, bahu ke depan pula. Okey. Buat betul-betul biar ada kesan yang angkat betul-betul. Betul. Ini panas badan saja kan? Okey. Belum ni so, lagi. Maknanya ini memanaskan badan, okey. Kemudian dari sini kita pergi, kita nak juga untuk otot bahagian lengan kita ni kan. Okey, kita tangan kanan cross sini, tangan kiri kita tolak. Okey. Kesan di bahagian mana sekarang rasa? Bicep. Sini tangan kan? Okey.
Okey. Kita buatlah berapa? Kira apa biasa kita 8. Masih tak rasa terhasap rasa. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Okey, kemudian sini. Okey, sebab kita biasa abaikan yang bawah. Otot bawah. So kita sini, kemudian kanan, tangan kiri kita tarik. Okey. Bagaimana rasa kesan? Baguslah semua orang buat. Bagus. Okey. Okey. Okey, kita pergi ke tangan sini pula. Okey. Kiri, kemudian kanan. Tolak. Okey. Kemudian okey, angkat. Dan tangan sini pula. Tarik. Okay. 1, 2, 3. Masa muda-muda dulu boleh buat. Doktor, sekarang ni susah sikit. Kenapa Umi? Pasal dah tua. Dia apa? Dia Ada bunyi ketat Ketat ke apa? Otot tu ketat Okey. So dari situ kita pergi sini pun okey, sini. Okey, kita boleh tolak. Kita boleh angkat macam tu. Okey, kemudian kita pusing. Okey. Salah tu Umi, betul-betul Umi. Betul lah. Dulu kita buat semua ni kan doktor. Ya. So kita muda-muda ini dulu. Ini kira untuk supaya otot kita tak ada terkejut apabila nak buat lah. Kita buat macam ni. Ni best. Okey. Okey. Kemudian dari sini, sini, kita pergi ke bahagian pinggang. So pinggang senang aja. Letak tangan kiri sini, angkat tangan kanan dan lentik ke kiri. Boleh tak Umi? Kesan dekat sini. Kesan di bahagian sini. Okey, rasa tak? Umi tak turun betul Umi. Boleh lah. Okey. Betul-betul lah. Kemudian sini, okey. Opposite. Okey. Lentik. Okey, rasa kesan di bahagian pinggang. Rasa, memang rasa. Okey. Jangan bangga Umi. Dari sini kita pergi ke bahagian paha. Ke bahagian paha kita boleh angkat je kaki kita macam ni. Yang itu orang sakit lutut macam saya ni susah sikit. Okey. Kemudian kita boleh letak sini. Okey, kita rasa kesan dekat sini ya. Okey. Sekejap doktor, sekejap. Boleh. Boleh. Okey, kita boleh tarik sini. Alamak. Kemudian kita boleh tolak. Okey. Kemudian cuba sebelah kaki lagi. Okey. Ini lagi susah. Risaulah saya. Boleh tak Umi? Dia sebenarnya kan kita kena buat sikit-sikit ikut kemampuan. Faham? Okey. Tarik. Okey, kita rasakan kesan dekat bahagian sini, okey. Kemudian lama tak buat. Next one, betis. Gitu je. Itu lagi senang aja. Down. Up. Down. Ini sonok pasal senang. Up. Sonok. Down. Okey. One up, one down. Ini untuk koordinasi juga. Okey, kita boleh control. Okey. Okey. Kemudian kita boleh angkat macam ni. Up. Kemudian kita boleh juga buat bulatan. Bulatan tukar arah. Okey. Simple je Umi. Ya. Okey. Umi okey tak Umi? Kita tengok macam ni je Umi. Okey. So tadi boleh untuk lutut tu kita dah ada kesan ya. Okey. Baik, kita selain daripada tu, itu dah warm up. Setengah orang kata alah boring lah duduk atas kursi kan. Balik kalau pasang muzik buat gitu. So saya nak memperkenalkan juga, okey, kita boleh juga guna alatan. Simple alatan, scarf. Gini saja. Okey. Kemudian kita boleh pusing sana. Untuk guna sebagai inilah. Okey, tengok rasa kesan kan di bahagian tu. Belakang. Di bahagian pinggang bahagian sini kan. Okey. Dan Umi just struggle supaya lebih kreatif. Okey. Supaya lebih kreatif, okey. So kita boleh juga buat macam roti canai. Pusing. Ada bunyi sikit. Pusing. 2. Pusing. Umi macam biasa je Umi. 3. Okey, so pusing sini pula sini pula. Roti canai kan? Okey. Pusing. Ada bunyi sikit doktor. Okey. Kalau pasang muzik kita boleh gerak. Ikut muzik. Doktor Zainul nanti kalau jadi ada orang kata gediknya orang tua tu. Kita kena tengok kesan bahagian mana. Buat macam ni okey.
Kan kita gerak. Niat kita untuk kesihatan untuk kami. jantung juga kita Ini pun, rasa ini kan. pun. Sini. Okey, kemudian sekali-kali tarik nafas. Blow. Okey. So kita boleh nak libatkan kaki juga. Kaki. Okey, opposite hand. Okey. Struggling je ya. Okey. Biarlah. Okey. So kita scarf ni kan kita boleh buat pelbagai. Kita kena kreatif saja, okey. Angkat kaki sebelah. Oh, itu Dia lain dia punya kesan dia apa tu Dia tengok mana kemampuan kita lah kan. tapi ikut kemampuan lah. Okey. Angkat. Okey, kalau orang yang kuat dia boleh angkat tinggi lagi. Okey. Okey, sahabat dia kita dah buat roti canai tadi. Okey, kita boleh yang siapa yang selepas solat subuh tu duduk atas kursi, so kita nak kuatkan bahagian tricep bicep tricep. Kita pegang ni, kita ganti ni sebagai dumbbell. Okey, so kita ganti ni. Okey, ini untuk bicep. 2. Cari yang 3. botol yang berat sikit lah ya. Ya, botol perlahan tu kena ikut kecil. kemampuan. Yang saya boleh guna Dumbbell dumbbell betul lah, tapi saya nak tunjuk sebagai contoh lah kat sini. Tak payah mahal-mahal lah. Okey. Kemudian kita boleh angkat tangan ni untuk bahagian bawah ni. Kita buat gitu je. Angkat tangan, turun. Di belakang ya? Ke belakang. Ke belakang. Okey, kita rasa kesan kat sini. Bahagian bawah ni. Yes. Jadi kita turun. Okey. 4 5 6 7 8. Okey. 8 lagi. So yang ni Kalau dulu kan. 8 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Pastikan So Umi tak kita tipu. boleh untuk sini okey. 1 okey, turun, badan tegak okey. 2 tahan okey. Up. Ingat sampai sini, sampai aras bahu je ya. 3. Okey tak tu Mi? Oh, Penat ni. very Rasa kan? rasa. very. Nampak macam okey je kan? 6 Tapi 7 8. Okey, so itu sebagai contoh je lah. Kita boleh guna ni, okey. Jangan buat laju-laju takut terbang. Okey. Tapi kalau kita Takut terbang. nak pada mereka yang tak mampu, so boleh tangan genggam tangan buat ini aja. yes. Tapi Ini tak aja. best lah. Ada dumbbell lagi. Ya. And then kalau sini untuk bawah sini okey, masuk gitu. Boleh tak? In. Out. In. Rasa tak kesan dia? Yes. Rasa juga. Yes. Kesan. Yes. Okey. Yes. Takut. Di sini. Ya. Okey. Okey, so itu pun kita boleh buat juga. Dan of course kita boleh buat gini lah. Okey. Sini. Okey. Sini. Ni. Tapi dengan dumbbell lebih Very tu lagi lah, bagi tu lagi lah. Okey. Saya rasa bagus lah Mi sebab contoh macam mak saya kan. mak tengok, Tiap-tiap ya. pagi kan Ya. orang-orang kan dulu suka bersenam. Tapi mungkin sekarang dah yelah tak larat nak bangun. So lepas solat subuh boleh buat simple simple stretch. je. Kampung-kampung sekarang banyak. Kaki pun bergerak juga kan. Kaki pun bergerak juga. Yes. Bagus. Okay, Saya rasa ini pun bergerak. Okey. okey. Cakap Mi. Okey. Oi. Tapi kita kena ingat opposite dia. Yang ni angkat, yang ni. Tak adalah macam ni, okey? Oh macam tu. Betul. Tak boleh. Betul ke ni? Wah. Mi tipu tu. Okey. betul. Nampak pula kain. Okey. Sekejap doktor. Okey, angkat kaki. Ikut muzik. Okey, kali ni kita tambah, okey? Saya salah.
Okey. Umi ikut muzik. Opposite hand. Ya. Okey, kita rehat. Okey, kali ni kita pergi kaki. Kanan, kiri. 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 Okey, kali ni kita tambah tangan. Kanan. Left. Opposite hand. Semua kena Okey, opposite ikut rentak muzik, bergerak sikitlah badan tu. Ikut muzik. Penat lah penat. Okey, kita march. March. Okey, kali ni kaki kiri, tangan angkat. Kaki kanan. Okey, baik. Okey, ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana muzik? Oh. Ada lagi. Okey, march. Okey, kali ni kita tambah lagi. Kita angkat. Tadi sekali kita buat kan? Kali kita buat 2 kali. Angkat. 1, 2. Angkat. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Saya kena 1, 2. So, mak saya tengok kita ni bagus ni. march. Okay. Very good. So, This is itu kreatif lah. Kita kena kreatif. Itu saja. Okey, kali ni. Okey, kita. Okey, kita. 1, 2. Okey, ikut rentak muzik. Berpeluh ke doktor? Berpeluh juga kan? boleh berpeluh ni. Tapi kena senyum kan doktor? Ya. Kalau tak Kita nak senyum kan? happy-happy Kena kan? happy-happy kan? Okey, kita march. Ada tak orang exercise dia muka masam? Tak ada. Tak ada ya? Okey, kita boleh tepuk juga, okey? Ha. Okey, go. 1, 2, 3. Ini saya suka. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Tukar. Side. 1, 2, 3. Oh, I like this one. Ni untuk apa ni? Untuk ni bagi apa? Untuk longgar-longgarkan lah. Okey. Masa Okey, sekarang ni kita pergi tukar, kita pergi ke ni. Perut. Perut ni kan. Okey, untuk nak Paling pecahkan susah. lemak kita, okey. Oh, apa? 1, 2. Oh, like that lah. Pecah lemak. Oh. Umi kena tepuk kuat sikit Umi. Kena kuat sikit. Perut banyak besar. Bunyi pula perut Kita tu. boleh juga, okey, sini. Side. 1, 2. Kena mic. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Okey, doktor. so kita, okey, sini nadi kita ni. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, very tukar. good lah. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Doktor, orang tua-tua kan kalau dia tak mau bercakap, lama-lama dia hilang suara kan? Ya, So, kita kena kira. bercakap. Okey, so ni bawah sini. Hilangkan pecahkan lemak kita. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lagi sekali sini. Bawah. 3, Pecahkan lemak. 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, down again sini. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengah. 2, 3, 4. Kalau kita buat counting kuat lagi elok kan, doktor? Betul tak? Ha? Ya. Betul kan? For voice. Okey, tepi. Go. 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. March. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali ni kan kita nak koordinasi mata, tangan, mata, kaki. Okey, tangan. Satu. 2. 3. Boleh tak? Boleh? Okay, ready, go. 1, 2, Oh, okey. 3. 1, Sorry. 2, 3. 1, 1, 2. No. 1, 2, 3. Okay. Oh. So maknanya kita nak coordinate supaya kita nak apa tu? Kita punya koordinasi mata, tangan, mata, kaki tu. Masa tu lah orang apa bergeraklah semua kan? Bergeraknya kita punya tu pun. Kita Coordination. stabil lagi kita punya koordinasi. Coordination, ya. Okey, cuba tangan kiri pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, march. Okay, so selain baca kita boleh 1, 2, 3, 4. Hari ni pun okay. Kanan, kiri, kiri, kanan. Okay, go. 1, 2, 3, 4. 1, nanti tak? Kanan dulu kan? Kanan, kiri, buka, buka. Kanan, kiri, buka, buka. Kanan, kiri, buka, buka. Kanan, kiri, buka, buka. Ini pun kita boleh juga. Okey? Dan okey, kanan, kiri, okey. Control. Okey, so kita boleh go. Okey. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Betul, Mi. 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tumbuk. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Okay, so ini pun kita boleh jugalah. So sebagai macam cool down jugalah. Okay, kita tarik nafas. Tahan. Okay, lagi sekali. Okay, last one. Tahan. Okay, so biasanya kita kalau untuk nak cool down, kita tarik nafas. Okay. Okay. Terima kasih. itu dia. Ini give doktor a Terima big kasih. clap. Terima kasih. Yeah, alright. Thank Okay. you doktor. Thank you. Terima kasih.